居港政和清真寺的诵经学习活动日益受到信众欢迎，相关活动定期举行，吸引来自居港各地的教众前来参与。由印尼华人穆斯林协会南苏门答腊分会与居港政和清真寺联合举办的诵经学习活动，自2026年1月起持续开展。印尼华人穆斯林协会南苏门答腊分会常务主席阿古斯希达亚表示，参与活动的教众来自各个群体，包括华人穆斯林以及居港当地社会大众。活动邀请优质讲师授课，使教众能够获得有益的知识。诵经学习活动每月举行2次。此外，该活动也旨在促进跨社区的交流与团结，成为新皈依穆斯林学习的平台，并不断提升信仰修养。Taklim ini gunanya untuk memperkuat ukhuwah kita Islamiyah, bukan hanya antara Muslim Tionghoa, tapi juga dengan Muslim non Tionghoa. Jadi market kita itu bukan cuma untuk mu'alaf, tapi juga non mu'alaf. Jadi ukhuwah Islamiyah kita itu terjalin. Yang kedua, kita ingin menimba ilmu. Karena ilmu itu sangat penting, khususnya bagi mu'alaf. Yang sudah mu'alaf, biar mereka bisa dapat tempat di mana rumah mereka. Mereka tahu ketika sudah mu'alaf, mereka akan ingat, ada PT, ada Persatuan Islam Tionghoa, ada Masjid Cengho, disitulah rumah kami. Yang ketiga, majelis taklim ini bertujuan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Mudah-mudahan insya Allah. 另一方面，居港政和清真寺主席果恩补充表示，该诵经学习活动早在清真寺建立之前就已开展，并持续至今，成为培养新皈依者的重要平台。Cengho ini sebagai tempat saja, dan kita Masjid Cengho dan PT itu ya tidak bisa dipisahkan gitu. Nah, jadi fasilitas masjid ini adalah untuk pembinaan mu'alaf, itu salah satu visinya. Jadi Masjid Cengho ini adalah tempat berkegiatannya kawan-kawan kita yang di PT. Termasuk juga boleh kalau ada mu'alaf center gitu, kalau mau berkegiatan di sini ya kita sudah siapkan juga. Artinya 未来希望随着活动的持续开展，参与教众的热情能够不断提升。Muhammad Aidil, PAL TV。